Sobat, mari kita tengok suding buat apa? Makaroni. Makaroni. Tuh, mula-mula kita ambil cuah lego tu dulu. Capur apa ni tepung dia kali tepung makaroni tu. Dah. Kita cuah dah tu. Allah deh. Besar nak gaul lagu mana ni. Ni proses buat makaroni ni. Lepas tu dia masuk dalam tu sobat. Dicampur minyak pas ni dia dak tu kat tu. Giling-giling dia. Wi dia serata molek. Lepas tu gaul gitu deh. Hok ni kau dia ni. Ni lah. Orang panggil kau tu makaroni ni. Bila dia tubik kat tu. Tu alat dia tu. Dia bak sumbak situ. Pusing. Ambil bekas. Napih ni tak? Napih dah ni. Suding kelah dia. Oh, besoklah buat makaroni ni. Nampak tu? Makaroni dah orang panggil ni. Supulak ni. Cukup. Terjadi dah. Besok makan pok kita ni. Berhi ni. Ada abu berhina ni kau ni. Agak-agak bukan hot ni lah. Dia tu gitu dah. Supulak nakal dah. Duk main keledek-keledek dah. Allah. Dah. Ni bersih. Tengok tu. Dia tidak letak atas latah ni nya. Dia letak atas tu. Dia tapih lah. Takut ada habuk-habuk tu ke. Dia susun atas tu sobat. Situ duduk. Dah. Berarti dia tu 3-4 lapis juga tu. Dia tak ada tu. Makaroni ni. Makaroni ni makan lagu mana? Ada abu makan masuk metoh gitu ya, cicuh mayo ni. Pok-pok ni dia ada buat resepi dia. Pok-pok kita. Deh, jual siap lah makaroni ni. Lepas tu dia masuk dalam peti mayak tu. Dia masuk dalam tu berkali. Buat kume-kume. Hak ada dalam tu tak? Lepas tu dia buat tubik sobat. Dia buat tubik tu, dia cuah atas tu. Oh, menjijak juga. Tak tinggal lah hok jijak tu. Ada semacam. Lepas tu, bubuh dalam guning. Agak-agak dia tu atas lah pak kita ni. Oi, kalau dia atas pak kita, air mata sobat. Muka dia jijak dah saat ni tu. Lepas tu dia tak benar gitu. Kau ada air ni? Bukan tak, makaroni tak? Tu dia. Okey. Tengok gue ni tu je lah kau.